Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang kesihatan mental. Kesihatan mental ini merujuk kepada keadaan sejahtera, emosi, psikologi dan sosial. Saya tahu musim-musim sekarang ni ramai sangat student yang stres, ada masalah semua. So, saya ingin membuat kempen berkaitan dengan kesihatan mental. Dia akan ada tips untuk tidur cukup, bersenam, berdoa dan berzikir kepada yang Muslim. Kepada yang non-Muslim, cara sendiri boleh dikatakan. Saya pada kelas stres. Tadi kebetulan saya datang ke sini tadi jumpa satu flyer tu tau pasal sedaran kesihatan mental tau. Lepas tu mungkin akan bantu awak untuk menghilangkan rasa stres. Apa punca awak stres? Saya stres sebab assignment kali ni banyak sangat tau. Saya ada langkah yang boleh membantu untuk hilangkan stres awak. Minta bantuan profesional khidmat kaunseling tau. Apa-apa yang boleh membantu awak just hubungi di talian ni. Okay, terima kasih awak. Assalamualaikum. Boleh tak saya nak temu juga awak tentang kesihatan mental sebagai awak seorang pelajar? Boleh? Bagaimana tekanan akademik memberi kesan kepada kesihatan mental awak? Dia macam ni, dia macam kadang-kadang tu kalau saya rasa stres dengan assignment ataupun exam, saya akan turun, mood saya akan turun. Lepas tu susah nak fokus dalam kelas. Macam lah. Okey, soalan terakhir. Apa aktiviti awak buat untuk awak jaga kesihatan mental awak? Selalunya saya akan jogging ataupun dengar lagu. Ataupun saya luangkan masa bersama kawan. Barulah hilang stres tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum, saya Siti Nasabrina binti Samsubari sebagai ketua penyelaras kumpulan ini. Apa yang saya dapat simpulkan dari projek kami bersembilan ni adalah kami dapat bekerjasama beramai-ramai untuk menyiapkan projek ini dalam masa yang ditetapkan. Dari hasil kajian saya juga, saya mendapati tahu banyak pelajar di IPT ini mengalami tekanan emosi kerana kerja dan projek assignment yang terlampau banyak dan ia menyebabkan mereka stres lah. Berdasarkan Google Form yang kami semua dapati daripada pelajar-pelajar IPT yang lain, mereka juga memberitahu apa cara mereka menghilangkan stres dan tekanan, antaranya meluangkan masa bersama rakan-rakan, mendengar lagu dan melihat keindahan alam semula jadi. Jadi itu sahaja saya dapat kongsikan untuk penutup projek ini. Sekian, terima kasih.